Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar, para penonton di luar sana? Selamat datang ke podcast Kawan-Kawan SG. Puih. Lupa jelas Pak. Okay guys, hari ni kita buat lain daripada lain sikit, di mana kita, kalau korang nampak suasana sekarang agak Gelap menyeramkan, je. gelap. Okay, actually kita tengah ada topik mistik kahwin-kahwin pada hari ni Yeah. dan Alhamdulillah kita dapat banyak juga kiriman, banyak cerita-cerita yang dikongsikan di dalam IG dan TikTok. Sementara tu ada juga kita sekarang tengah live di TikTok Yes. Yeah. jadi yang tengah live tu, yang mana tengah tengok kita di dalam live tu, betul-betul lah tap-tap. Lepas tu jangan lupa komen-komen kat dalam. Kalau you ada experience yang best-best ke, betul. nak kongsi yang kita untuk kita bentangkan pun boleh juga. Yeah. Betul. Okey, tanpa buang masa, okey. Yeah. Podcast pada hari ini ditaja oleh R. Ismail Entertainment and Studio. Jadi bagi anda yang ingin booking studio mereka untuk jamming ke, untuk practice ke, atau apa saja, boleh hubungi tuan punya kedai Elfi Ismail di TikTok dan IG, ataupun boleh lunsuri di Facebook R. Ismail Entertainment and Studio. DM mereka dan tanya package apa yang mereka ada, berapa harga dia. Secara jujurnya memang diorang punya studio ni memang selesa lah. We feel really like at home. Yeah. And Dia dah kenapa dari tadi? Dia masalah sakit kau? Dia sakit ke aku yang sakit ni? Itu masalah. Okay, bukan itu saja, diorang juga ada orkestra Melayu. Yeah. Aku macam nak sepak. Kasih sikit. Tolong. Aku macam nak backhand je. Okay, diorang juga ada orkestra Melayu. Jadi boleh bagi mana-mana yang bakal-bakal pengantin yang ingin cuba orkestra Melayu live band, boleh saja hubungi mereka juga dan tanya package mereka, apa yang mereka ada. Jadi tanpa buang masa, kita nak start daripada cerita mistik yang baru-baru kita post ni lah Yang masa tu. Yang terpost pun Pak IG dekat IG, TikTok dan Facebook. Okay. Yang Boleh. pasal pengantin kena rasuk. Okay. Bagi yang mana yang korang telah nampak video tu, actually kita dapat info sebenarnya video tu adalah satu lakonan. Okay. Lakonan Lakonan drama, tapi nampak real tu. Nampak real. Nak perempuan gitu-gitu. Aku actually pun- tengok pun bulu rambut aku naik siap. Serius lah. Pasal aku ni memang ada penakut But sikit what kadang-kadang. makes they say itu adalah satu lakonan? Sebab ada satu tu diorang cakap dia ada satu tajuk tu. Aku tak payah cakap lah tajuk Okay. benda lah. Korang tengok kat komen lah. Okay. Kalau korang tengok komen, Okay. ada recognize suara perempuan tu actually is from one of the veteran punya pelakon. Oh, is it POV ni lawan ni? Dia macam POV lah. POV lah. Tapi wedding kau buat macam gitu, it looks inappropriate kan? Bagi aku Macam korang based on ke entertainment agaknya lah. dia entertainment main-main Entertainment dekat orang lah. pranking or something. Jadi memang betul lah. Main kan orang Malaysia ni main prank-prank lah. Yes. Kan? Main prank-prank lah. Ya, pasal benda-benda macam gini pun kita tak sangka. Kadang-kadang ada orang dalam majlis orang hantar barang lah. Betul. Ataupun, macam-macam tau. Betul. Macam-macam. Jadi macam Agree. apa cerita? Korang pernah dengar apa-apa cerita yang korang nak kongsikan? Okey. Kepada yang dalam viewers ni siapa yang tak tahu, kebanyakan orang cakap alam gaib ni tidak ada lagi zaman sekarang. Tetapi sekarang punya zaman memang Lagi cepat dari santau lagi cepat lah. Oh, Dia serious? sampai Serius. cepat. Sekarang Zaman sekarang lagi cepat dari santau Oh, Dulu serious? kita nak santau orang, kita makan bahari kan. Tapi sekarang tak, sekarang instant pun. Kau cakap macam gini macam kau pernah santau orang. Dah ada lah. Tapi Takut tapi, tu. okay, ni apa yang aku belajar, yang aku nampak. So Pernah encounter lah. Pernah encounter lah. So benda ni memang wujud dah, masih wujud lagi masa sampai sekarang. Serius Dengan telefon boleh. Sekarang jin dah pandai pakai telefon duk. Jin pakai telefon. Telefon untuk betul boleh. Semua sekarang dah boleh. Elektronik semua dah boleh masuk. Itu jin pakai apa? Jin pakai handphone. Dia sekarang jin sekarang dah pandai pakai elektronik guys. Ui. Tak panggil 360 pun masuk. Dia dah tahu Samsung dengan Apple weh. Kau jangan main tau. Aduh. Okay. So basically
zaman sekarang santau lagi laju lah orang kata. Correct. Yes, Lagi cepat. kuat lah. Bukan hanya dalam golongan orang cakap Malay Malay punya community. It can be for Chinese, it can be for Indian, can be for any race. So any religion, any Correct, race lah yang correct. buat tu. Antara kau nak cepat atau lambat je sampai lah, itu je lah. which one you want lah. Tapi dia orang cakap santau-santau ni orang Siam lagi kuat lah It depends bro. It depends, It yeah. depends. Serious, Tengok orang yang bikin. Ah. Ada yang nak duit je, ada yang nak, ada yang bikin betul-betul, ada yang betul-betul dendam nak bikin kesan sampai habis. Ada. Okay. Tapi kalau based on the video yang kita post lah based on the video memang dia nampak real. Okay, macam secara jujurnya even aku sendiri aku rasa takut tau. Which is aku tak pernah encounter. Betul. Aku tak pernah encounter time majlis orang, tapi sebelum aku kahwin it pernah berlaku kat aku. Di mana aku rasa on the first season aku pernah ceritakan what happened to dekat aku lah, which is aku repeat sekali lagi sebelum kita move on, aku share sikit refresh. Sebelum aku kahwin tu tak salah aku lagi 2 minggu aku nak kahwin. So basically aku tengah pakai bukan, aku dengan waktu tu bakal bini aku, kita tengah bungkus-bungkus, tengah siap-siapkan berkat. Okay. Kita tengah siapkan berkat. So waktu tu dah lepas maghrib lah, dah nak masuk isyak. So happens to be bini aku cakap tutup pintu lah pasal dah nak maghrib. Dah nak maghrib. So tutup pintu. So aku bangun lah. Aku tengah duduk kat bawah lantai, kat lantai. So bila aku bangun, aku nak pergi tutup pintu. So by the time aku patah balik, aku tergerak hati, macam kaki aku terasa macam ada benda tau. So aku sapu lah kaki aku macam gini. Guess what? Kat ibu jari aku ada peniti. Peniti panjang gini, setengah daripada dia dah kat ibu jari kaki aku. Insya-Allah. Serius lah? And Mana aku- datang? Tak tahu. Wallahualam, aku tak tahu lah. Okay. So from there aku dah rasa macam itu. Terus aku duduk, aku just recite, Fatihah. So aku just orang kata, aku tarik, and aku feel like aku paralyzed. Aku tak boleh bangun tiba-tiba, setengah daripada badan aku. So from there aku got so worried. Aku call a few friends. So they cakap okay tak apa, They kau help just you lah. diorang bacakan, and at the same time aku baca Yasin. Alhamdulillah, after that it goes off. It goes off totally. So aku tak tahu what does that mean. Is either orang benci aku ke atau apa, which is memanglah orang selalu benci aku. Sebab tu aku selalu kena kecam. Tapi ni betul lah, tak ada orang dalam dunia ni kita boleh praise bro. Tak ada orang kita ni boleh kasih diorang happy dalam dunia ni. That's why mereka benda-benda ni masih berlaku lagi di luar di mana-mana negara. Tak semua sini, di negara sini di luar mana-mana pun tetap masih ada. Kau tak kahwin ke tetap sama masih ada. Ya. It's just that kadang-kadang benda-benda macam gini kan, kita pun tak sangka kalau benda ni akan terjadi. It can happen to anyone. Okay, it can happen to anyone. Maybe aku will say that maybe based on hasad dengki, busuk hati, ataupun tak puas hati, anything bad omen lah. bad omens Bad omen, for them. So berbalik kepada cerita tu, kalau kita tengok balik it can be a lot of reasons. Macam-macam reason akan orang kasih lah. Betul. Tapi sayangnya orang cakap itu drama. Itu drama. Tapi thank you kepada korang semua yang kasih info, yang kepada yang kasih negative comment tu, kasih aku balas kat dorang. Kita bukan nak buka aib sesiapa. Okay, sedangkan korang sendiri, korang tak tahu itu cerita daripada cerita mana. So get the source. Kalau korang baca caption kita, apa yang Cik Amin dah masukkan, korang baca balik, kita dapat video tu daripada seseorang tanpa apa-apa info. Betul. Sebab itu bila kita post, kita tanya kalau ada info, kongsi dengan kita. Kalau tak nak kongsi, tak kisah. Tapi kata orang tu tak payah apa tu? Oh, bini aku. Bini aku. Tak payah nak adakan satu sifat yang negatif lah. Negatif lah. Sebab tapi it's a normal thing lah bro. Pada aku, negative words, negatif apa yang orang cakap tu memang ada.
Diorang belum kena batu hidung sendiri. Dah kena Yalah, baru tahu yalah, yalah, yalah. banyak lah. Kan? Betul. Tapi thank you kepada korang yang telah menjejakkan sampai 108,000 view. Thank you semua. Thank you semua. Thank you so semua. much. So All the macam ni best. kita satu hari kita akan bikin malam seram juga Yes. mesti best, Satu Kita segmen suka. untuk hari yang biasa, satu segmen untuk malam seram. Yes, Mesti betul best, betul. kan? Mesti best. Lepas tu kita buat kat luar. Maybe satu hari kau kita punya, kita boleh rekod kat luar. Betul. Kat luar berat Mesti kat best. luar. Lama tak buat macam itu Tak ada, Seronok. tak ada pasal sebab dulu kita pernah rekod kat luar. Kita Okay. pernah rekod kat Melaka. Betul. Okay. So maybe kita akan buat lagi, kita Kat tak tahu. Johor Tak, dia tak kat, baru aku cakap kat Melaka. Kau tanya kat Johor Patut next kat Johor pula kita bikin. Okay. Boleh kita cuba. Okey, Mana cuba. tahu kita ada event kahwin-kahwin ke apa kat sana kan. Kita pergi Kita sana. buka satu meja. Kan? Mesti syuk Syuk, Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini, mistik kahwin-kahwin. Yeah. Di sini kalau kita tengok balik di dalam IG kita ada satu kiriman. Kiriman apa? Ini aku nak baca kat korang, di mana seorang Pak Andam ada satu peristiwa yang dia pernah lalui lah waktu dia mengandam lah. Okay. Okey. Di sini dia kata daripada tak payah sebut nama Tak payah nama, tak payah tak sebut nama lah Seseorang hamba Allah ni lah. Okay, seseorang hamba Allah ni, aku boleh cakap dia seorang Pak Andam. Okey, Assalamualaikum podcast kahwin-kahwin. Waalaikumsalam. Okey, apa yang kau ni? Event kahwin plus horror night. Okey tak? Okey. Okey, tak apa. Nanti kita baca komen korang Okey, kiriman. habiskan dulu. Okey, kejadian berlaku 8 tahun lepas. Okay. Semasa saya bertugas sebagai Pak Andam. The wedding event held at a well-known hotel at Orchard Road. Okay. Okay. One thing I like about this venue is because the changing room is super spacious. Okay, very ambience lah. Okay. Yes, okay. Kirakan aku rasa dewan ni besar. Dewan besar. Untuk dewan ni besar. Kita nak kena translate pasal kita ada view daripada Malaysia. Understand. Okay. So everything went well and smooth till the last outfit. Okay. Semuanya berjalan dengan lancar sampai ke pakaian yang terakhir. Okay. The bride and groom in the changing room to get to their last outfit cake cutting. While getting ready for the groom, suddenly I hear someone mumbling, talking, and staring at the mirror. Hey. Okay. Continuously. Okay. Di mana sebab tu kedua-dua pengantin sedang bersalin. Okey, tiba-tiba diorang dengar suara kumat kamit kat belakang. Okey. Macam dia kata sini, dia kata, "Hey." Kan? Aku pernah kena tau. Aku pernah kena tadi gini tau. Saat aku say paranormal time, aku pernah kena jibu kat telinga aku. Takut seorang. Oh, serius Tu tak kan ni? Serius. Oh, kan. Kat apa Bukit Timah. Oi. Macam gini aku kena berkali-kali tinggal sebelah kiri so kena. Kau kena gitu tak? Aku kena kat rumah mak mentua aku. Ya. Tapi itu Okey, kita sambung cerita dia. Continuously Mak Andam step back, rasa-rasanya macam terkejut. Oh, kirakan dia ada Pak Andam dengan Mak Andam kat situ. Okay. Then the bridesmaid quickly called the bride's atuk. Okay. Jadi ada panggil atuk pengantin perempuan. So atuk dia pun start to baca-baca and cakap, dah cepat-cepat siap. Bride nampak macam tak terdaya, lemah. Kasih minum air bacaan. Dan Mak Andam pun continue. Dia bunyi lagi. Kali ni lagi dahsyat. Berdiri berbual ganas di depan cermin. Lampu toilet pun dah berkelip-kelip. Panggil lagi atuk masuk. Kali ni bacaan lama sikit. Wow. Makin serius Okay. Dia sambung. Atuk bilang Mak Andam, cepat-cepat siap. Atuk duduk dalam tunggu. Kita orang pun kelam kabut. Siap. Mak Andam ada assistant, cepat-cepat pack barang. Alhamdulillah dah tak ada gangguan lagi. Alamak, barang Pak Andam belum pack lagi. Pengantin best man, bridesmaid, semua dah keluar, tinggalkan saya sendiri. Tak apa, beranikan diri. Ambil handphone, on azan dan surah-surah. 3G tak ada.
Tadi elok je main lagu kat YouTube, ni dah tak ada connection. Kira kan before that dia main lagu okay, tapi bila dia nak buka surah tak ada connection. All of a sudden. Okay, tak apa, saya pun cepat-cepat packing lah sambil mata side eye tengok ke arah toilet. Kelip-kelip dah. Betul. Hati pun tak sedap. Suara yang sama berbisik kat telinga saya. Exactly the same voice masa Bright kena rasuk berbual kat cermin. Apa lagi, saya pun campak barang ke belakang, pusing cabut keluar bilik. Alangkah terperanjatnya. Terkejut satu lembaga hitam nak masuk bilik sekali budak kendarat. Okay. Budak tu pun tanya, abang, you okay? Apa pasal muka pucat? Asal berpeluh? Tak on aircon Saya pun tanya budak tu nak pergi mana. Wow. Banyak betul Macam betul banyak. Macam karangan sudah buat. Nak kemas bilik, nak ambil cawan-cawan dah minum. Okey adik, stay sekejap okey? Jangan pergi mana-mana. Tunggu abang. Saya apa lagi? Semua barang masuk, tak sempat nak atur barang-barang saya. Budak tu pun tunggu. Okey, jom keluar. Dah keluar bilik, budak tu pun sama abang. Terkena Macam mana tahu? Dia budak tu tahu lah Kat mana siapa yang dapat tahu? There must be something at the place lah. Dalam hotel tu lah. Dari hotel. Kira kan kendarat tu aku rasa dah pernah experience lah kan. So dia kata tempat ni memang keras. Ada staff dah pernah kena. Ya Allah, sampai sekarang saya masih ingat lagi bunyi suara syaitan iblis Mestilah keras. berbisik kat telinga saya. So, setiap kali saya ada assignment kat hotel tu, saya akan bawa botol kecil cuka dan room spray sampai buka cap botol cuka and letak one corner. Lepas tu spray lah bilik tu, kasih wangi. Okay, kirakan dalam bilik tu memang, kirakan tempat tu dah memang keras lah waktu dia tulis. Okay, apa yang Hangat betul korang punya topik pada malam ni korang punya betul dah paranormal ni komen dalam semua. live ni hari ni memang betul Sangat hot. gempak semua dalam live ni hari. Okay, ada kita akan beri salam dulu pada siapa yang beri salam dulu ya. Salam semua pada anda dan semua dalam live di TikTok dalam live hari ini. Terima kasih yang hadir kerana hari ini kita akan buat Kawan-kawan XJ ni akan membuat satu podcast yang sangat lain lah. Kan selalu ni asyik benda-benda sama je kan. Sesuatu yang berbeza. Yang berbeza sikit hari. Satu-satu yang berbeza. Okay. So back to the topic. So kalau based on Pak Andam punya experience, okay, kalau bagi aku is penghuni kat situ lah. Memang I can feel it's penghuni. Okay, aku cakap kau Orchard Road ni ada sejarah dia kau tahu tak? Sebelum dia akan jadi Orchard Road ni nama. Oh, iya ke? Kau tahu history? Aku isteri. Jangan tanya dia pasal isteri. Orchard Road tu adalah dulu waktu dahulu kan, macam Takashimaya semua tu. Itu tempat kuburan lama Cina tau. Aku rasa I think that's the reason. Yes. Partly. Betul. It's kuburan lama Cina. That's why sampai sekarang Orchard Road tu memang tempat tu memang kebanyakan ada Mistik dia. Mistik je lah. Especially yang dekat tepi, yang dekat dengan istana punya itu semua Yes. Tempat dahan-dahan dia, it's quite, bila kita jalan situ kan selalu sunyi kan. Kita ada lagi satu kiriman yang topik kat dalam kita punya wasabi kita tu. Yang dah dipin tu cerita tu. Itu cerita kita nak kena baca tau. Itu kiriman orang juga tau. Okay, sekejap Pin Masa tu nak tengok. Semua tengok. Ada kan? Ada. Okay, satu orang baca. That is one. Tadi yang satulah nombor satu topik kita untuk kita share. Okay, ni nombor yang kedua. Okay, go Brodin. Brodin, aku panggil lagi aku Brodin. Kedua, tengok kau komen yang kita post dan ada live di TT. Baca komen. Betul lah. Nombor dua apa? Okay. Ada kat situ. Yeah. Okay, so basically kepada korang yang nampak apa yang korang pernah dengar dalam mistik kahwin-kahwin ni kan, benda ni memang kita tak akan jangka whether benda ni benar ataupun tidak. Betul. Tetapi selalunya benda-benda mistik ni
apa-apa akan terjadi. Betul. Apa ni, kau pernah dengar macam orang cakap apa, korang masak nasi tinggi tak masak and all this stuff. Ya. I think that happens. It happens to me, to my best friend. Okay. Eventually Apa dia? masa Apa cerita? dia kahwin. Okay, aku tak expose nama dia lah. Okay, as everyone knows, dulu kan aku kan tarian, habis lepas tu aku buat fotografi. I do more to weddings, right? So what happened was, one day tu aku is dorang punya fotografi. Aku ada gambar dia, masih ada lagi. Okay, so what happened was, on that day, masa hari yang persandingan dia, nasi tak masak. Okay, first before yang dia nak nikah, dia nak nikah very happening. Masa dia nak dia lepas akad nikah, duit dia $10,000 hilang. Hah? Saya tak 10,000 hilang out of nowhere. out from nowhere. Okay. Okay, actually orang sudah angkat buat naik atas, everything is out from nowhere. Okay. Okay, so kita pun cari lah. Because I'm her best friend, right? So I got the right to actually enter to her room lah. So kita share lah. Then while I taking the picture, diorang tengah arguments and all those stuff, kan. And then happen to be dia cakap, aku tak kisah mak. Dia cakap, aku tak kisah. Aku tahu that one day nanti ada orang datang balik, mesti hantar balik duit tu. Guess what happened? Apa? Boleh. Apa jadi? Okay, the uncle actually came back and returned. Uncle. Yes. Macam mana uncle tu boleh pegang duit tu? Okay, so what happened Uncle, was, siapa uncle ni sebenarnya? Uncle dia Pakcik dia lah. Pakcik Oh, dia dia punya pakcik dia. Uncle dia. Okay. Uncle dia. Kau Okay. What are you trying to think? Kena Tak phone. ada. Okay. Sama. Kau tengoklah. Okay, so orang dia minta maaf lah dengan mak dia. Dia minta maaf dengan my best friend ni. Dia cakap apa tau, dia kata, masa tadi aku bawa balik duit ni, tangan aku bersemut. Dia cakap Bersemut. Okay. Dia kata tau, macam ada benda kat tangan aku. Sampai sekarang ni dia tergini-gini masa dia datang. On that night juga around about 11 plus. Okay. I was about to go back lah. Then after that dia gini-gini. Sekali tu cakap, aku minta maaf lah, aku kasih balik duit kau. Aku tak nak duit kau lagi. The next day he was not there. Okay, on the Sunday. What happened on the Sunday day? Okay, dorang dah tegek nasi daripada pukul 5 pagi. Okay, dalam pukul 10 nasi dia tak masak-masak. Nasi tak masak? Tak nak. Okay. Okay, padahal air dia mendidih masih mendidih lagi. Okay. Tapi nasi tak masak. Tak masak juga? Daripada pukul 5 pagi tu sampailah I sampai tu pukul 10 lebih tu masih tak masak. Jin sudah tiup tuan api Okay. Oh, wow. So tapi cakap kau terus terang Jin lagi bijak tau. Jin. Cakap kau terus terang gitu. Okay. Betul cakap kau. Yelah, Jin ada adik-beradik. Benda boleh buat. Kau tak kenapa dia bagi Jin? Jin ni adalah sebab kerana diorang ni ada ranking tau dalam Jin ni. Oh, okay. Kalau kau dengar betul, kalau kau tengok dalam dia punya filosofi, diorang ada pangkat-pangkatnya. Pangkatnya nak untuk bersama rapat dengan iblis. Okay. Dia nearest to iblis lah. So Okay. yang pangkat-pangkat ni akan jadi macam Okay, so which one is the highest? Which one is the highest? Macam Jin Afrik semua, di samping semua dia punya second commander semua lah. Dia punya macam army lah. Macam tentera lah kan. Okay, malam kau nak santong ni budak, aku nak kena shoot ni. So aku boleh duduk dengan siapa lagi, dengan general lah kan. Betul lah. Okay. Dia macam army sama, nak kena bodek dengan dia punya ni lah. Faham? Okay. So aku belah bercerita apa? Betul lah dia. Okay, patah balik kat cerita kau. Aku belah Aku excited bercerita. buat cerita Kau suka. Aku tahu kau suka. Okay. Cerita kat dia. Aku rasa baik kau tengok sana daripada kau tengok dia. Benda tak jalan nanti. Okay, silakan. So after that, masa hari persandingan dia punya nasi tu tak masak. Nasi dia tak masak. And then masa yang aku nak ambil gambar dia, lepas dia siap, lepas dia siap tu, aku ternampak ada tangan dekat dia bahu. Jeng. So on the day when aku nak ambil gambar tu, aku cakap macam tak kena lah. Aku pun terus bawa. Aku jumpalah dengan dia punya tukang masak dia. Okay, aku tak nak cakap nama dia siapa, pasal he's quite well known lah he's quite well known. Okay. Eventually dia punya team was Fairy Tail, I would say. Okay. Fairy Tail Okay. I'm sure you know who. Okay. So I tell this person, I cakap, abang, I said, are you okay if I just go around, bawa pelamin ke apa ke? I think something not right. Okay. So what I do was, aku teringat pesan nenek aku. Pasal nenek aku kan tukang masak juga kan. Aku teringat lah. Jadi dia cakap, kalau benda-benda macam ni berlaku,
Okay, nombor 1, basahkan baju yang tadi malam dia tidur. Apa tu? Baju- Asal macam gitu? Okay, basahkan baju malam yang tadi malam dia tidur. Pasal suddenly kalau hujan lebat. Okay, Okay, this is the petua-petua. Okay. Dia cakap it's not jangan cakap syirik lah guys, pasal dia hanya satu petua, nak ikut atau tidak terpulang. Pantang aja. Okay, so I dengar kata orang tua-tua ni cakap, pasal kadang-kadang apa yang dia cakap dia betul. Sebenarnya it's a good, I mean the good thing we take, the bad thing you don't take lah. So kita dia cakap kalau hujan terlalu lebat pada hari tu, kita tak nak hujan sangat, ataupun macam renyai-renyai. This happened to my own sister. Okay, so kita ambil baju dia yang tadi malam dia pakai. Taruhlah tadi malam dia pakai baju Hello Kitty lah. Habis kau saudara okay. Tak baju. Dah aku cakap baju aja kan. Pak mana kau cakap pasal suara dalam? Tak, mesti tak. Aku cakap pasal baju Ada je ni, kan. aku pernah dengar cerita macam gini tau bro. Betul aku cakap kau. Aku pernah dengar kita saudara nak cuci tak balik lah, barang tak hilang. Itu lain. Itu aku geram betul lah aku kan. Dah lah, nanti topik kau lari tau. Okay. Lepas tu basahkan. Okay, ini apa petua dia basahkan. Lepas tu baju ni jangan pungut balik Kau kena terus buang keluar. Okay, that's satu. And it happens during my sister wedding, my own sister wedding. Okay, and it really happened true. Suddenly terus macam tak hujan. Betul. Okay, secondly, kalau nasi tak masak, benda tu macam bertenggek. Ada benda bertenggek, according to my grandmother. So my auntie, my grandmother, my mother, or whatever lah. So apa yang kita buat, usually kita akan tabur garam. Okay, all the 4 penjuru tabur garam. Okay. Tu satu. Nombor 2, tabur kunyit. Okay. Korang realise tak bila korang tiba tandang, dia ada satu nasi dengan kunyit dalam ada duit. Nasi Dan kau limpah. kunyit. Budak-budak akan ambil. Aku tahu beras nasi, dengan duit aja. Beras dengan kunyit. Ada Beras kunyit, dengan powder kunyit sikit. Ada macam yellowish. Yes. Oh really? Okay. Dia macam India punya style lah. Dah kelimpah. India India kan begitu. Okay. Itu macam renjes lah dia panggil. Macam renjes lah. Okay. Habis kalau renjes tu kita baru cerita. Dia mesti ada topik merepek dia tau. Ni tolong lah dia ni. Okay. Okay, so this is partly. Okay, lagi satu was but the thing happened to my friend was actually lain sikit. Kau tahu apa? Aku jumpa ada tanah kubur dekat bawah pelamin. Every penjuru. Macam mana orang define that tanah kubur? Aku punya orang very skeptical lah. Okay, how they define that there is a tanah kubur and a tanah biasa? How they define that? Tanah kubur lain tu bro. Dia punya texture is different. Aku boleh nampak. Basically aku boleh nampak. But how they during at that point of time, macam mana diorang tahu that is tanah kubur? It can be tanah anything kan? It can be tanah anything lah. Tapi eventually it was to be honest, it was actually tanah kubur masa tu. Because colour dia very liat. Okay. Very liat. Habis dia ada this bau tau. I don't know whether you all know. Okay, tanah dia sebenarnya ada satu bau yang very wangi. Kalau korang realise, kalau korang ke bumi korang ke apa kan, you all masuk, dia ada this bau. Tu macam air mawar gitu. Macam air mawar. Macam sedap bau dia. Okay. You will know. Okay. And then one more thing, inside ada paku, ada apa. Yes, during that moment. Every penjuru ada tanah tu, ada paku sekali kat dalam. Ada paku, ada apa macam bonjol-bonjol. Siapa yang discover this thing kat majlis tu? Siapa yang discover? It's actually me, and then with my, because it's our, okay, my best friend actually married to my cousin. Okay, I put the word that way lah. I rasa you tahu siapa. Okay, dah, jangan cakap. Okay, tak tahu siapa tu. Aku tak kenal. Okay. So I ask around lah. I cakap I need help about this lah. Jadi I said to my to this person, to this caterer, I cakap, trust me or not? Dia cakap yes, I trust you. And happen to be masa hari tu yang buat kumpang dengan bertandang is actually my group. Okay, that is Putri Satria previously. Okay. So okay lah, macam like you all know lah, aku budak kepang, bergebu kan, all those stuff kan, tak mau cakap. Okay, so when I got to know this thing, I saw it, so I quickly call someone. Actually, it was my uncle lah, one of my uncle, and during that moment was my grandmother. My grandmother was there. So I asked help. Okay, so what happened? They just collect it, just take, and I think they disperse it somewhere lah. Lepas tu, lat berapa minit? Berapa minit ke berapa jam? About 1 hour.
the food actually cook exactly before pengantin lelaki nak sampai. After dah semak tempat tu, Yes, kita semak balik the semak whole place. semak the whole place, korang dah Correct. arrange whatever things that you need to be done, and everything goes back to normal. Correct. Yeah, so when I ask them, you all tahu ke siapa yang buat macam ni, because it's no good lah for a majlis buat Oh, macam yalah, ni kan. of course, So eventually the family knows. Because ni it does happens. Ni skandal lama ni. No. It's not skandal lama. I think mother to mother benci each other, marah to each other, auntie to auntie, something like that. Aku tak puas hati. Kenapa kau bawa kau punya majlis besar? Kenapa lagi besar daripada aku punya? Something like that. Okay, Yes. faham. And during that moment, her considered dia punya Grand hantaran lah. tu considered grand. Considered my this friend lah. Considered the one of the Tapi grand. betul loh. Yeah. Pada aku ada orang suka compare anak dia, mak dia punya mak, semua dia suka compare each other tau. Macam dia ni, aku waktu besar ni, yang begini, anak aku dia besar dari dia, ini. Pada aku end of the day, yang losing end money kita. Yang losing end money. Betul tak? Hui. Okay. Okay. So Correct. It's act of jealousy, betul. Can be act of jealousy. And then aku pernah terkena during one moment that was one of the majlis lah, because aku punya group previously, Puteri Satria used to perform untuk majlis cousin-cousin, untuk orang-orang luar. So aku pernah encounter pergi satu tempat ni that is rumah orang luar, aku buat performance, aku yang terkena sendiri. Hui. And during that moment, arwahnya ada kat situ. Abang Jo. Aku rasa aku tak suka game besar bro. Okay. Ini sebab ni. Kau tahu tak, semasa aku nak nikah time aku ada bad feeling about this tau. Bad feeling pasal apa? Pasal aku nak kahwin dah ni. Okay. Okay, aku ada bad feeling of this coming, macam ada benda yang tak kena untuk aku. So aku kan more to in the kau tolong kau matikan tu buang tu. Ada moderator tak dalam tu? Matikan apa? Buang kau yang sedap-sedap Guys, tu. certain comments kita akan hilangkan ke bulan ya. Okay. Sangat tak cantik ya. Okay. I hope you all hormat. So Terima kasih. pada aku, memang aku tak sedap hati masa aku nak nikah nak kahwin time, nak sanding sorry, nikah dah habis, nak sanding time. Because I sakit, is it? Is it because I sick? Bukan, I look different? that's why my mak aku pernah cakap aku, jangan bikin besar-besar macam itu. Kerana apa? Actually mak aku dah tahu yang mak aku dah tak sedap hati nak ada benda yang tak kena. About? So I can tell you lah. Okay. About so ada macam aku, tak apalah, insyaAllah aku redha. Ya Allah lindungi kita. Ya Allah lindungi kita orang, semua orang. Tak tahu dia ni sakit, besok ni sakit bro. Oh yes. Kita punya bridemaids kita sakit. And I fall sick very badly. Kita tunggu jap. Ya, kalau benda-benda macam gini kan, actually kita can understand where the pengantin coming from. Okay, yes, of course. Tapi it's based on their own personal punya problem. Correct. Okay, that's where orang hasrat dengki semua akan datang secara tiba-tiba. Betul. Jadi I even saw one video. Kalau you all pernah nampak satu video ataupun satu picture, tak salah diorang tengah sanding, then there's this one pakcik bring one yellow colour. I don't know whether you ever saw it before. A yellow colour burung macam cendrawasih. Is it? Aku nak tengok baru aku tahu. There's one gambar lah. Dia ada satu gambar. I remember that this thing pernah ada. Was viral masa ketika tu, very viral I think dia bawa pengantin tengah sanding, dia bawa ada macam burung ke apa, dia cover dengan blanket kalau kuning. Kalau aku tahu If you aku remember. iguana. Butuh lah dia ni. Okay guys, kita akan hentikan bagi bahagian pertama. Bagi mana-mana yang komen yang ada kat dalam sini, kita akan baca selepas ini di bahagian kedua. Okay, jadi yang mana yang tengah live, jangan ke mana-mana, korang stay put. Kita akan sambung selepas ini. Live akan terus diteruskan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan sambung Tapi korang jangan lupa tau, komen dekat bawah. Korang bentangkan topik korang yang korang nak share dengan kita, untuk kita bentangkan sebentar nanti. Mungkin very interesting, why not? Ya, why not? Okay. Jadi jangan ke mana-mana selepas ini di podcast. Kau